Kalis sembang, du-du-du, kalis sembang, kalis sembang, kalis sembang, du-du-du, du-du-du, du-du-du. Kali sembang ke udara lagi. Kali ini episod yang keberapa? Dia dah masuk ke 27, 28. Dia macam itulah tu Amin pergi tak pergi. Yang penting sekali dikuasakan oleh Aspirasi Bang First. Siapa teman saya hari ni? Itu yang menjadi persoalan setiap episod Kali Sembang. Kadang-kadang awet lawa, kadang-kadang bukanlah pakcik tu, tapi orang kata orang lama Awal lagi dah kena aku. Pakcik tu panggil aku. Tapi tak apa. Alhamdulillah ini saya bersama dengan Jack. Ya, betul. Dalam episod Kali Sembang. Kalau ini episod ke-27, dia kalau bulan-bulan puasa tu kita panggil malam 7 liku. Jadi dia meriah. Sebab tetamu hari ni pun sebenarnya bukan calang-calang. Bukan calang. Kita dah fikir 10 kali nak panggil ni kan. Sebab dia ada aura tersendiri dan sesuai dengan kedudukannya dalam kerajaan dan parti dan kita bawakan khas untuk anda di Kali Sembang episod yang ke-27. Okey, mungkin Jack nak memperkenalkan. Tapi sebelum perkenalkan tu jangan lupa sahabat-sahabat Kali Sembang subscribe dulu, tekan button kat bawah ni. Tekan ya? Gratis guys, gratis. Cuma bunyilah sikit. Kleting. Subscribe YouTube Kali Sembang yang di mana di sana kita akan kumpulkan full. Tak ada potong-potong Tak ada potong-potong. Potong-potong. Spotify. Kita kalau komen kita tak padam tau. Tak padam. Komen buka. Kita tak goyah. Anak jantan. Betul. Okey. Siapa? Yang paling siapa? Izinkan saya. Okey. Silakan. Yang berhormat Datuk Seri Haji Said Ibrahim bin Said Ahmad, Pengurusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang. Selamat datang WB. Saya berdeba-deba ini. Sebab ini bila YB duduk depan ni saya goyang sikit. Goyang. Saya seram sejuk kat sini. Okey Jack. Okey YB, terima kasih selamat datang ke Kali Sembang. Nampaknya jadual macam penuh pun sudi singgah kat Kali Sembang ni. Okey juga ngajak. Gitu. Okey. Tapi yang penting YB, orang-orang yang datang ke Kali Sembang ni orang yang berani. Dia sempena dengan tagline dia, kalau berani duduk sini. YB orang yang berani. Ya. Tapi kat Pahang ni siapa yang berani langgar YB? Mana berani YB? Saya ingat saya penakut. Okey YB, kita nak berkenalan dengan YB. Macam biasa, tradisi Kali Sembang. Dulu nama sebenar, nama panggilan manja, sekolah mana, lahir mana? Saya? Ya, betul. Nama saya yang penuh. Okey. Yang dinamakan oleh ayah saya. Alright. Said Ibrahim bin Said Ahmad. Tapi ayah saya, mak saya panggil saya pada kecil Ibra. Mana potongan daripada Ibrahim tu. Okey, faham. Jadi apa namanya, mungkin sebab nak ringkas, cepat kan, dulu. Betul. Jadi orang-orang jiran tetangga pun ikut sama, saudara mara. Jadi ikutan? Ikutan. Lepas tu pergi sekolah pun kawan-kawan panggil itu juga. Ikut juga? Kalau orang kampung panggil apa Babi? Itulah. Itu Ibra, kawan-kawan kampung. Dia jadi nama manja lah kalau gitu. Kalau yang apa namanya jauh-jauh sikit tu, paling-paling dia panggil Syed Ibra. Ada tambah depan pula Syed pula depan. Jauh sikit. Kalau yang kampung dekat rumah, dekat rumah. Kalau orang tua. Betul dah tu. Okey, kita dah tahu. Maksudnya nama mananya Ibra. Di manakah sekolah rendah dulu? Saya sekolah dekat sebenarnya saya patut sekolah di Sekolah Kebangsaan Kuala Kedah. Ada patut tadi tu. Patut. Tetapi apa namanya memandangkan pengangkutan payah. Ayah saya pun bekerja. Jadi dia hantar saya ke Sekolah Kebangsaan Kuala Kedah. Saya sempat sehari je sekolah dekat. Sebab saya orang Tekat. Orang Tekat. Biasanya di orang kampung situ dia bersekolah di kampung dia. Betul. Sebab pengangkutan tu jauh. Tak ada. Bukan jauh, tak ada. Kuala Kedah pun jauh juga, tapi ada pengangkutan. Bas.
Kalau ke Tekat saya kena jalan kaki. Apa namanya 4 batu. Kalau ke Kuala Kerau saya naik bas tapi 4 batu juga. Tapi naik bas. Naik bas. Ada yang mudah kita mudahkan je. Betul. Ada yang mudah kita mudah, macam saya mudah. Tapi kalau budak-budak Gen Z sekarang ni bukannya tahu 4 batu tu berapa jauh, berapa mahalah, berapa? Romeo cuba teka 4 batu tu jauh berapa kilo? 4 batu 2 4 batu 5 kilo lebih. 5 kilo lebih betul. Jauh juga 5 kilo Tapi kadang-kadang tinggal bas jalan kaki juga. Ada juga kena juga. Ada selalu. Selalu. Orang sana sebut kerak. Okey, itu sekolah. Masuk sekolah dari sekolah rendah pergi ke sekolah menengah. Sekolah menengah habis sekolah rendah kita pergi ke sekolah menengah agama Khairiah Temerloh. Ke Temerloh pula. Di asrama. Babi Tak, saya berulang naik bas. Berulang juga. Waktu itu ada bas sekolah bas Babu. Babu ni dia India Muslim. Dia ada buat pengangkutan bas sekolah. Tapi dalam bas tu ada 2-3 orang je orang Melayu, lain semua Cina. Seminggu sekali saya mesti bertumbuk anak Cina. main-main Yang di luar sana jangan main-main dengan Babi Datuk Seri. Sebabnya kesnya apa namanya kita ni pakai songkok. Jangan ke orang Cina, orang Melayu pun ngejek. Kamu pakai songkok ni. Ya betul. Zaman dulu. Zaman dulu ni cerita dulu. Jadi kita tu cengengin. Zaman dulu. Jadi panas hati bertumbuk. Itu kenangan-kenangan lama. Tapi kadang kalau Temerloh tu naik bas Babu tu ada juga tertinggal kadang kena balik dengan kaki, tak ada lah. Kalau sebab jauh. Sebab jauh sanggup tunggu lagi naik street. Daripada rumah saya ke sekolah Khairiah tu 28 km. Jauh juga. Tak jalan kaki lah. Tak ada. Tapi orang dulu jalan kaki. 28 kilo ada yang jalan ke? Dulu mana ada. Bas pun tak ada. Betul juga. Jadi kalau saya tertinggal bas Babu ni, bas sekolah, saya akan naik bas Tanjung Keramat. Okey. Bas Temerloh juga tu. Ini budak-budak sekarang tak tahu dah nama bas. Tak tahu. Semua LRT. Kena Google jangan lupa. Balenting. Yang ni menarik ni. Habis di sekolah menengah mungkin Babi melanjutkan pelajaran. Saya pergi ke kuliah Sultan Abu Bakar Pekan. Sama pula di Pekan. Itu 2 tahun. Habis kuliah saya melanjut pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Berapa tahun di Al-Azhar? Al-Azhar lama sikit. Saya belajar masa itu kita orang ada 70 orang pelajar Malaysia dapat kelulusan untuk masuk ke Fakulti Bahasa Arab dan Sastra klasik Arab. Malamnya daripada 70 orang tu tinggal hanya kurang daripada 10 orang yang berjaya untuk meneruskannya. Sebabnya memang susah sikit sastra klasik Arab ni. Dia panggil adab jahili semua benda tu. Tapi alhamdulillah walaupun saya terpaksa selama 7 tahun saya berjaya. Berjaya melepasi. Sebab tu waktu saya bertanding dulu by election PRK 2011 ada orang menyangkakan saya tak lulus sebab memang ramai orang tak lulus. Sebab tu saya tak pelik. Orang syak saya tak lulus tu. Kerana daripada 70 orang yang tinggal hanya dalam 8 ke 9 orang je. Pelajar yang berjaya untuk menerusi. Dia tak sama dengan kuliah Suluddin dan juga syariah. Memang kuliah lugah dan sastra ni kebanyakannya orang fobia. Dululah. Dulu. Sekarang tak lah. Sekarang ni mungkin agak ringan sebab pelajar-pelajar dah banyak pendedahan. Betul. Dulu kita kurang pendedahan dari segi puisi Arab jahili, puisi klasik Arab tu, syair-syair apa semua tu, dan juga ada lagi dia panggil ilmu rima semua tu orang tak ada pendedahan langsung. Jadi bila dia masuk tu ada kejutan akademik lah. Faham. Jadi itu akhirnya dia tak mampu untuk mengulang. Tapi kita pun kalau kat sekolah sastra biasa pun dah susah. Sastra Arab. Itulah pasal. Itulah saya kalau tengok PFB bila ada lawatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar ke negara Timur Tengah, saya ingat YB Syed Ibrah antara yang penterjemah kepada rombongan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar dia selesa saya bantu dia terjemah. Sebenarnya ramai yang boleh terjemah tapi Yang Amat Berhormat Menteri Besar dia Syed Ibrah tolonglah terjemah. Dia pun selesa je bantu Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Sebab bila kita duduk dekat
dengan apa orang yang kita lawati. Saya pun bersebelahan dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, jadi cepat. Maknanya bila proses menterjemah ni, kalau kita terlalu terikat dengan formality, kalau pegawai dia mungkin terpaksa address dulu dan sebagainya, akhirnya maksud terlambat. Nak sampai lambat. Betul. Jadi bila kita tu mudah kan ambil peranan, cepat sikit lah. Maju. YB macam chat GPT, sebut je terus. aku Tapi boleh lah buat tu. Boleh. okay YB, kita mungkin dah kita nak Yalah, YB pun dah sebut start panahan ni. YB pun ada cakap tadi pasal PRK apa kan. Nanti tadi kita macam mana Mula-mula. dah balik ke Malaysia macam mana? Tiba-tiba diminta masuk ke politik, berminat masuk politik atau dipaksa? Dia begini, sebenarnya apa namanya di Temerloh tu, dibawa ke Jerantut. Majoritinya orang Melayu di situ memang UMNO. Memang kubu kuat UMNO dari dulu. Sebab mereka ni adanya parti yang menawarkan untuk membantu orang ramai di situ. Terawal parti UMNO. Jadi dia orang celik-celik mata dengan UMNO. Yang lain ni baru. Dia orang belum kenal. Jadi apa namanya, dia orang dah selesa. Kami pun duduk di situ ikut terus lah. Saya pun dari kecil dah tahu benda ni. Cuma balik daripada Mesir, saya bukan apa namanya dikenali sebagai ahli politik. Kawan-kawan, orang-orang ramai tahu saya ustaz je. Sebab saya mengajar di masjid-masjid. Dan juga saya mengajar ke sekolah agama. Saya sampai tu saya ada mohon sebenarnya dengan Jabatan Agama untuk mengajar di sekolah agama. Saya temu duga lulus. Tapi malamnya dihantar saya ke sekolah agama Batu Talang. Saya merayu dengan Jabatan Agama minta letakkan saya di sekolah agama Al-Khairiyah ataupun sekolah agama Pulau Tawar. Sebab dekat dengan Kuala Kerau rumah saya. Bukan kerana saya nak dekat sangat. Saya dah lama pun duduk jauh. Tapi sewaktu saya balik, hari saya balik tu, saya sampai pukul 12.30 hari. Malam tu selepas solat isyak, mak saya stroke. Jadi dia mungkin dia terlalu gembira sangat ke saya pun tak pastilah kan. Jadi bila dia stroke, saya kata kenapa saya nak keluar lagi? Saya kena jaga dia. Tapi saya nak jaga dia, saya kena ada sedikit kekuatan ekonomi. Itu saya minta kerja. Jadi apa namanya, tapi Jabatan Agama tak dapat nak mempertimbangkan rayuan saya. Sebab jawatan itu dia secara kontrak hanya ada di Sekolah Agama Batu Talang. Tak ada di tempat lain, di Rauk. Jauh. Sebenarnya saya tak kisah pun. Saya okey je. Di Mesir pun boleh tu saya. Mak saya kan. Betul. Jadi apa namanya, saya kata tak dapatlah, saya tak pergilah. Kalau tak dapat, dia orang terpaksa ganti. Potong. Jadi nak ditakdirkan apa namanya, hari besok tu selepas penolakan tu, datang pengetua Sekolah Menengah Agama Darul Naim, Kuala Kerau. Kuala Kerau datang. Sekolah Menengah Agama Darul Naim, dia jumpa ayah saya, dia kawan dengan saya. Pengetua tu dia kata, dengar cerita anak ada balik, boleh tak dia mengajar sekolah saya? Tanya dia lah. Cikgu datang apa lah? Macam tanya dia lah, ayah saya cakap kan. Dia tanya saya pun kata okey. Sebenarnya kalau pergi ke sekolah agama Batu Talang tu RM60 sehari. Kalau saya mengajar 20 hari, berarti saya akan dapat berapa ringgit? Berapa? Matematik kira. 2 kali 6, 18 tak? Betul. 2 kali 6 12. 1,200. 1,200 sebulan. Tapi di Darul Naim tu saya hanya dapat RM600 je sebulan. Ketika itu. Potong sikit. Saya terima. Isu saya bukan nak besar sangat, bukan mewah sangat. Betul. Saya nak dekat dengan mak saya ada sikit duit. Betul. Nak bantu mak saya. 3 tahun saya mengajar di situ. 3 tahun saya mengajar situ. Ditakdirkan jawatan pegawai penyelaras masjid daerah Temerloh kosong. Sebabnya pegawai tu dia melepaskan jawatan dia kerana dia ditawarkan untuk menjadi adun sanggar. Namanya Arwah Yarham Ustaz Ridwan Harun. Okay. Jadi kawan-kawan ni post saya pergi ambil jawatan tu.
Pergilah Ustaz Syed Bro, pergi jadi penyelaras masjid daerah Temerloh. Ya ke? Saya kata sebab dekat kan Temerloh. Betul. Kalau Temerloh saya kata okey, boleh. Pergilah, saya pergi mohon tak dapat. Allah. Di Temerloh dia approve tapi di Jerantuk. Lain, minta lain dapat. Tapi Jerantuk okeylah serupa. Masih dekat lagi kan? Masih dekat lagi kan? Tengah. Betul. Temerloh Kuala Kerau ke Jerantuk dengan Betul. Kuala Kerau ke Temerloh. Saya duduk di situ. Itu tahun tahun 2000. Dah tahun 2000 Tahun 2000. Saya balik tahun 97. Saya mengajar 97, 98, 99 di Darul Naim. Tahun 2000 saya masuk jadi penyelaras masjid daerah Jerantuk. Setahun saya duduk situ. Ada satu hari tu Kadi Allahyarham Ustaz Ahmad Jaafar. Dia ni pernah jadi adun tahan. Kadi tu. Dia diminta pergi ke Kampung Bantal. Sebab baru dulu tuanku nak berangkat ke Kampung Bantal, almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Supaya dia menyambut semua baca doa. Jadi lepas ke Kampung Bantal, tuanku nak pergi ke Kuala Temelin. Kuala Temelin tu naik heli. Jadi Tuan Kadi ni tak sempat nak pick up tuanku untuk mengirim dan menyambut keberangkatan tuanku di Kuala Temelin. Dia suruh saya wakil Kadi ke Kuala Temelin. Sampai di situ saya pun sambutlah. Rupanya turun heli tu almarhum tuanku, kemudian tu diiringi oleh Menteri Besar pada ketika itu, Tok Nan. Dia baru jadi MB. Tok Nan ni dia kenal saya. Sebab dia rajin pergi ke Mesir tengok student. Tengok student, hantar bantuan, beramah mesra, berdialog. Selalulah saya bersoal jawab dengan dia dan bantu dia pilih, dan dia tengok saya berdialog, berbahas, bercakap dengan orang Mesir, orang Arab. Jadi dia, awak ni Syed Bro tau. Depan tunggu. Depan Depan mana tu? Ui, dahsyat. Betul tu Syed. Bukan kau di Mesir dulu? Ya. Awak pergi kerja pejabat saya lah, jadi pegawai. Senang. Macam tu. Wow. Okey. Apa namanya? Saya pun macam percaya tak percaya kan. Main tu. Saya yakin dia tak main, tapi macam mana nak buat? Kita ni orang kampung kan, nak pergi pejabat menteri besar. Ya ke boleh masuk? Nak pergi masuk SUK tu macam mana? Memanglah saya pergi. Memanglah kita tak biasa kan. Nak pergi mana dia bangunannya, nak jumpa siapa. Dan sampailah saya naik ke tingkat 2 Blok A tu. Waktu itu orang tak kenal saya. Awak siapa? Ya ke? Dia memang orang tak percaya. Tak nak sabar, tak masuk akal lah. Ada lagi hamba Allah tu. Saya rasa ni penilaian eksklusif YB Datuk Seri. Saya rasa ada cerita ni tempat-tempat lain. Orang yang tengok tu tengok episod ni. Alah kantoi. Okey. Itu pegawai Jaid yang tolak saya kat Batu Talang tu pun saya ingat lagi. Kadang-kadang saya jadi bos dia kan. Cerita lama. Tolak kan. Benda itu formality kan. Cerita lama. Terma syarat tak boleh kompromi. Ya, betul. Setuju. Tak boleh. Kita kena aku. Jadi saya terpaksa buat appointment semula untuk pergi ke pejabat MB ni. Datang semula, barulah saya dapat jumpa. Saya menduga akhirnya saya jadi pegawai. Pegawai tu 11 tahun. 11 tahun? Duduk belakang Lonat, pergi Hulu Kilik. Macam-macam kerja dia suruh buat. Naik ke bukit, turun ke sungai, pergi ke kampung, masuk ke bandar, pergi ke Mesir. Rata lah. Jadi waktu itulah dia ikut politik ataupun masih lagi? Itulah secara lebih mendekat. Tadi saya dah biasa. Selok-belok. Pada 11 tahun tu di situ. Masa 11 tahun tu lah. So mungkin sambung cerita macam mana boleh timbul nama Kekeridau tu. Dia bila cukup 11 tahun. Sebenarnya pegawai-pegawai pejabat MI ni dah mula banyak bertukar. SUSK daripada Syed Mentalik tukar ke Dato' Amdan, tukar apalah. Pegawai khas tu mana yang dah meninggal. Tinggal saya je dah. Jadi orang pun Syed Bro ni tak nama banyak ni. Katakan tu lama sangat kan. Saya pun tahu Lonan bagi gaji. Gaji yang formal lah, yang kerjaan dia approve kan daripada SUK. 1,000 je saya.
Dengar tu Jack. 1,000 Pegawai kelas MB 1,000 je Jack. Oh ya. Mahal pegawai 29 lagi. Tapi happy. Rahsia dia kita nak tahu. Kepercayaan. Okey. Kepercayaan. Awak pergi kampung ni buat kerja ni, jumpa orang. Buat begini-begini. Okey. Kita tu pergi atas nama pejabat menteri besar. Jadi jabatan kerajaan ikut follow kita. Berikan kerjasama yang baik. Betul. Begitu jugalah sampailah 2011. Donang ditakdirkan Datuk Zaharuddin Kassim Adun Kerdau meninggal dunia. Jadi bila dia meninggal dunia waktu itu perlu kepada pengganti. Betul. Betul. Saya pun tak terfikir, Lonan pun tak bercakap dengan saya. Tak bercakap. Tak bercakap. Okey. Itu tiba ke hari pengumuman calon tu. Waktu itu Lonan mengirim TPM. TPM masa itu Tan Sri Mahyudin. Masa tu TPM masa itu Datuk Najib, saya ingat lagi ayat itu TPM dengan arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib, maka Syed Ibrahim kita minta menjadi calon Barisan Nasional. Masa itulah saya pun tidaklah jadi orang kata nak sangat sebab saya tak melobi pun. Tak melobi, tak minta, tak bertanya. Tetapi tidak pula saya pula jual mahal, tak payahlah. Apa pasal tak beritahu dulu, tak juga. Kita steady je. Steady steady. Adalah melompat naik ke pentas tu. Tapi sebenarnya dalam hati tu macam mana? Biar betul nama naik ni. Dalam hati tu aku kena buat apa? Dalam hati tu aku kena buat apa? Ini satu benda yang baru. Tapi saya kata tak apa. Kemarin saya buat benda yang baru dah 2-3 perkara dah. Alhamdulillah, proceed. Ini mesti proceed. InsyaAllah. Flow tu nampak smooth. Tengok Jack. Sebenarnya aku nak beritahu Jack. Sebenarnya aku pun ada tolong kempen Datuk Seri dulu. Ya, maksud tu. Ramai orang datang. Sebab Yakin Datuk Malaysia datang. Okey. Yakin Datuk Malaysia. Sebab YB Datuk Seri dengan tempat saya tak jauh, dekat saja. Tapi sebenarnya apa yang kita belajar ni, moral of the story daripada cerita YB ni, maksudnya berkat kita jaga ibu tadi tu. Ya, berkat kita jaga ibu kita 11 tahun. Belajar selok-belok politik. Kita tolak rezeki ni, datang satu rezeki lebih besar. Maksudnya jangan jaga ibu korang masing-masing semua, yang sementara ibu masih ada. Okey. Seterusnya soalan. Kita kena soalan panas lah. Soalan panas lah. Sebab ramai yang tanya, soalan ni kena tanya YB Datuk Seri. Saya tanya orang lain je, kena jumpa YB Datuk Seri Ibrah. Sebab kita terus kepada perkembangan politik mutakhir ni. Tentu Datuk Seri juga sedia maklum tentang bagaimana persaingan politik antara PAS dan UMNO yang sentiasa mewarnai politik negeri Pahang ni. So saya mungkin Datuk Seri ada pandangan bila PAS sering menepis dakwaan bahawa mereka bukanlah penunggang agama, dengan mengatakan kalau tak tunggang agama, kita nak tunggang apa? Mungkin boleh Datuk Seri nak kongsi pandangan bagaimana nak meletakkan agama di tempat sewajarnya. Mungkin Datuk Seri ada orang Melayu kalau dia gunakan kalimah tunggang, maknanya kita membuat satu perbuatan yang bukan positif. Satu perbuatan yang agak sumbang. Kita tak boleh tunggang. Cuba ke kalau dia kata awak ni isap darah orang, maknanya memerah orang. Awak ni menunggang orang, itu maknanya awak khianat dia. Awak guna dia. Awak guna. Kita dengan agama Islam ni kita tak boleh guna agama. Tetapi kita kena jadi insan yang beragama. Bukan menggunakan agama. Ada beza. Awak menggunakan kereta tetapi awak jadi kereta. Mana ada? Tak boleh. Jadi kita sebagai seorang insan mesti ada agama, mesti ada pegangan. Dan pegangan itu memberi panduan kepada kita. Nama pun Islam, kesejahteraan. Nama pun Islam, kedamaian. Nama pun Islam, kebaikan. Jadi sebagai seorang Muslim mesti tonjolkan kedamaian itu dan kebaikan itu daripada
pembawakan awak tu tadi. Barulah nampak awak itu tadi tidak menunggang. Awak menonjolkan kepribadian Islam. Beza daripada awak kata Islam cakap begini tapi peribadi tidak Islam. Bercanggah. Yep. Mesti peribadi mendahului pada benda yang awak cakap nak bawa tadi. Itu yang dibuat oleh Nabi kita. Rasulullah tak bawa agama dulu, tetapi peribadi lompong, peribadi kosong. Tapi peribadi Rasulullah mendahului kepada umat dia, kepada pengikut dia, daripada agama yang dia nak bawa. Kemanusiaan Nabi tunjuk. Insaniah Nabi tunjuk dulu. Kasih sayang Nabi tunjuk dulu. Kerahmatan Nabi tunjuk dulu. Lidah Nabi macam mana? Berapa kali Nabi mencaci orang? Lidah kita pula macam mana? Jadi kena bina pandangan Nabi, pemikiran Nabi macam mana? Pemikiran kita pula macam mana? Adakah pemikiran Nabi itu menunjukkan satu sikap yang menterjemahkan perbuatan Nabi begitu tajam dan sinis kepada orang? Nabi nak marah pun dengan kasih sayang. Cuba banding dengan kita. Kita yang kata nak bawa Islam ni tadi. Ya, betul. Tak lekang pada mulut kita mengata orang. maki-maki. Betul. Tak ada benda kita tak kata kawan Rusdi. Macam mana gaya? Itu semua la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Lidah ni nikmat yang Allah Subhanahu Taala beri. Allah akan tanya nikmat lidah, awak bercakap untuk apa? Awak bertutur untuk apa? Awak berkata untuk apa? Ma yulfadhu min qawlin. Tidak ada satu perkataan yang keluar daripada lidah kita illa melainkan ladaihi raqibun wa atid. Betul lah Syed Ibrah tak boleh buat apa sebab awak petah pada dia. Betul lah Syed Ibrah tak boleh nak ganggu sebab awak lebih berani pada dia. Betul lah Syed Ibrah tak boleh nak berdebat dengan awak sebab awak lebih lancang pada dia. Tetapi rakib dan atid tak nilai itu. Tak nilai itu. Jadi kena ingat, orang yang nak bawa agama Islam, lidah dia kena Islam dulu. Betul. Orang yang nak bawa Islam, fikrah dia kena Islam dulu. Orang yang nak bawa agama, gerak-geri dia kena agama dulu. Tak cukup dengan pakaian macam saya ni, kepiak. Tak cukup dengan janggut. Sebab Sayyidina Ali kata, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna walakinnal jamala jamalal ilmi wal adabi. Pembawaan agama itu bukan keindahannya dari sudut pemakaian. Betul. Tetapi dari sudut ilmu dan kesopanan, santunan awak. Awak membawa agama. Sebab itu juga para ulama kata, miqyasul ilmi laisa bitulil imamah wala bikasafatil lihyah. Neraca ilmu itu bukan duduk pada besarnya serban, sila pakai serban. Itu sunnah, awak akan dapat lipat ganda pahala. Orang sembahyang yang pakai serban, ganda pahala je 70 kali jika dibanding orang yang tak pakai serban. Awak akan dapat pahala. Tetapi jangan awak gandaan pahala itu awak musnahkan kerana awak nak menipu orang di atas pakaian serban awak. Ya, betul. Pakailah serban, tapi jangan dustakan orang. Begitu juga laisa bikasafatil lihyah, bukan dengan lebatnya janggut. Silakan bubuh janggut. Kerana itu sunnah. Tetapi jangan awak beli kepercayaan orang daripada janggut yang ada pada awak. Itu kena faham. Itu konsep kita nak membawa agama. Seandainya kita tunjukkan persembahan kita yang cantik supaya orang percaya kepada kita, mengatakan kita ni nak bawa Islam, tapi dalam waktu yang sama awak buruk orang lain. Awak tidakkan orang lain. Awak perkosa pegangan orang. Itu bukan dari cara agama. Sebab itu timbul isu tunggang tak tunggang. Okey Dato' Zee, kita nak memetik beberapa
ada kata-kata daripada Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang yang berhormat Datuk Anas Rabu dalam satu kenyataan yang dipetik di Malaysia kini, yang menyebut kuasa politik mesti dipegang oleh orang Melayu Islam dan bukan Islam tidak boleh menentukan satu dasar. Jadi sebagai Exco Kerajaan Negeri Pahang yang mempunyai pengalaman, Datuk Seri dah duduk dalam kerajaan lama. Jadi semenjak pembentukan Kerajaan Negeri bersama dengan Pakatan Harapan selepas PRU yang ke-15 ni, mungkin Datuk Seri boleh tahu apakah ada dasar atau keputusan kerajaan terutama berkaitan agama Islam ni yang mendapat bantahan daripada mereka yang berada ada 2 wakil Pakatan Harapan dalam kerajaan. Tak begini, kuasa politik ke kuasa pentadbiran negeri? Dia kuasa politik mesti kuasa dipegang. Politik parti, terserah parti dia lah. Kita mana nak tahu parti PAS dia nak suruh siapa jadi ketua dia. Parti kita UMNO orang Melayu Islam. Betul. Kalau kuasa kerajaan, tuanku. Ada beza tu kena tahu tu. Ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Itu kuasa kerajaan negeri Pahang, duduknya tampuk di situ. Ketua negeri hamba tua kepada Kebawah Duli Tuanku Menteri Besar yang wajib mesti dilantik di kalangan orang Islam dan Melayu. Nama hamba Allah itu yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli bin Wan Ismail. Itu saja. Dari segi kerajaan, dari segi politik, pas saya tak tahu siapa pemimpin dia, saya tak kenal. Minta maaf. No, Pengerusi Perhubungan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Betul. Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli. Timbalan Pengerusi Perhubungan Datuk Seri Hamid Mandela. Apa namanya Setiausaha Perhubungan, apa namanya Datuk Rizwan Hazimin. Apa namanya Ketua Penerangan, apa namanya Pahang, Datuk Seri Hajah Saniza. Apa namanya Bendahari Perhubungan, Datuk Seri Sopi. Semuanya orang Melayu Islam. Itu pemimpin kami. Orang lain, parti lain kau tak tahu. Dan tidak nak tahu. Tak tahu. Dia macam YB, dia tak ada seloroh, dia bagi tepat punya bagi kan. Tapi saya nak bagi cooling down sikit. YB, saya perasan daripada YB start bercakap tadi, saya agak tertarik sebab ada orang kata dia kena tanya soalan ni dekat YB. Sebab dia kata dia kalau seronok sangat baca Facebook YB, tak tahulah YB seorang tulis ke tulis sendiri kan. Penggunaan bahasa tu sama dengan cara bercakap. Contohnya dia orang kata, cuba tanya YB selalu kalau tulis apa, berenyek, pakoh. Apa YB bahasa mana? Logat mana semua ni? Cuba bagi clear sikit. Soalan ni nak tanya pasal siapa yang admin ke nak tanya logat mana? YB ni kenapa suka menggunakan logat itu? Sebab saya orang Temerloh. Dan di Temerloh tu sebenarnya logat dia begitu. Dan sebenarnya di Temerloh tu orang belah hilir lain sikit, belah ke bandar, belah Sangam bawa ke bandar Temerloh. Kami orang di Hulu lain sikit. Lain sikit. Contohnya telur. Telur. Orang belah ke hilir Sangam bawa ke bandar Temerloh, bawa ke Buntut pula telah. Manja sikit telah. Gilir telah. Dia belah Hulu ni. Dalam gelar BODOH tu. Bodoh. Orang belah hilir. Badar. Manja betul hilir. Badar. Jadi sebab itu saya masa sekolah dulu Feria, masa di Kuala Kerau okey je. Bila pergi ke Temerloh, kawan-kawan saya Temerloh ngejek saya. Kenapa pula? Dia nampak saya ni ngeja apa? Bodoh tak suka kita, BODHO. Ada tambah pula O. Dia orang kan pada BODO. Sebenarnya itu dialek yang dah biasa. Saya tulis dalam Facebook tu, saya bercakap dengan orang di Temerloh, orang di Kedah. Betul. Saya bukan nak bercakap dengan orang di luar sana sangat. Tapi kalau orang di luar sana sudi baca dan sudi ambil tahu, bonus untuk saya. Bonus, betul. Tetapi yang penting orang Kedah tahu apa kerajaan buat. Betul. Orang Temerloh tahu apa yang Mak Berhormat buat. Betul. Orang Kedah tahu apa kerajaan dah laksanakan daripada inspirasi faham daripada membantu orang ehwal agamanya, membina masjid,
membantu orang nak ke Mekah, membantu orang nak masuk Mahat Tahfiz, hantar orang belajar ke Mesir, hantar orang belajar ke Jordan, hantar orang. Kalau saya canggih sangat cakap, orang kampung saya meluat. Ya, betul lah. Anda sudahlah saya bercakap. Tapi kalau saya cakap cara bahasa dia, dia akan terima, dia rasa rapat dan dia mudah faham. Budak kita pergi ke Mesir ya. Sampai kan? Betul. Touch tu yang kita nak. Betul. Itu dia tu. Tapi yang tu lah yang suruh tanya budak-budak Gen Z. Gen Z dia orang tanya, habis Ibra ni. Saya cakap nanti kita dengar penjelasan dia masa. Tapi betul juga bila tulis macam tu kita rasa lebih dekat. Lebih dekat. Sebagai orang yang berada di kawasan beliau, dan ini cara beliau untuk mendekatkan diri dengan pengundi dia. Jadi Datuk Seri, kita juga nak tengok sebab kebelakangan ni dalam ceramah-ceramah siri kempen-kempen pembangkang yang ceramah politik terutama di Pahang yang dianjurkan oleh Perikatan Nasional juga mendakwa UMNO menolak kerjasama dengan PAS bagi membentuk kerajaan negeri Pahang selepas PRU yang ke-15. Jadi YB Datuk Seri ini sebenarnya adalah antara individu yang terlibat secara langsung dalam perundingan dengan Perikatan Nasional ketika tu untuk membentuk kerajaan. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsi sedikit. Saya ingat banyak fakta yang diputarbelikkan oleh pembangkang tentang kenapa kita menolak untuk bekerjasama dengan PAS. Tak ada isu kita menolak ataupun menerima. Tak ada isu tu. Sebenarnya sekarang ni kita menubuh kerajaan negeri ni mengikut apa yang telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Tuanku. Apa yang diperkenalkan oleh Kebawah Duli Tuanku. Sama ada pusat pun begitu juga. Apa yang telah diperkenalkan oleh Kebawah Duli Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kita bawakan cadangan. Waktu kita membawa cadangan, orang yang nak follow kita carry. Begitu juga negeri. Waktu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang nak bawa cadangan tu, kalau ada orang sanggup bersama kita carry. Orang yang sanggup bersama dengan kita itu orangnya. Ya, betul. Maka itulah yang bersama dengan kerajaan negeri Pahang. Malangnya saudara mara rakan-rakan kita daripada PAS pada ketika itu dia lebih minat untuk berdua je UMNO dengan PAS. Dia lebih begitu kan. Dia Perikatan Nasional dengan UMNO. Tetapi kita tengok senario di pusat Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong pada ketika itu berminat semua parti politik terlibat. Cadangan itu sangat baik. Tuanku ni Masya Allah Tabarakallah, dia punya hasratnya sangat murni supaya semua orang bersama duduk di bawah satu bumbung, mentadbir negara dan negeri ini dengan baik, aman makmur. Tapi orang tak nak. Kita takkan pula hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Datuk Seri, boleh tak kita cakap sebenarnya PAS menolak untuk bersama dengan kerajaan Barisan Nasional ketika untuk sebab dia nak berdua je. Dia nak Perikatan Nasional dengan UMNO. Dia nak couple berdua macam tu je. Dia nak couple berdua. Tak tahulah apa yang tersirat di dalam perut dia, tak tahulah kan. Dia pun tak cakap. Kita pula nak respect kepada limpah kenal Kebawah Duli Tuanku Agong kepada kerajaan persekutuan, dan kita kerajaan negeri follow je lah. Betul. Kita pening-pening buat apa, kusut-kusut buat apa. Saya kalau ikut hati saya happy. Ini saya jadi esko lagi. Kalau dia sama kemarin, kalau dia ikut lah limpah kenal Tuanku, aku saya tak lepas dah. Sebab ramai ustaz lagi. Mesti kena beri kena. Tetapi waktu itu dia tak nak. Dia tak nak bersama. Dia tak nak bersama. Dia nak dia dengan UMNO syarat-syarat yang dia tetapkan. Kita pula boleh je bersama, tapi seperti mana yang telah dilempah kenankan oleh Kebawah Duli Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong kepada kerajaan persekutuan, maka itu jugalah kita ikut arus je lah. Ikut arus. Kalau kita melawan arus, mudik, lambat sampai. Jadi mungkin kita boleh menggunakan naratif bahawa
bila kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dapat sehaluan, maknanya banyak perkara dapat diselesaikan secara mudah. Kita dapat buat kita dengan mudah bila kita bersama. Jadi terserahlah dia orang kan. Kita tak dapat nak komen lah dia punya hati perut dia. Okey, itu tadi kalau cerita pasal PN dengan UMNO. Okey, sekarang kita cerita pasal apabila UMNO dan juga hari ni kerajaan Nepang kita dalam orang panggil apa? Campuran. Gabungan campuran macam itulah lebih kurang. UMNO dan juga Pakatan Harapan di Pahang. Jadi YB rasa sendiri, pendapat YB, adakah dia benar-benar ikhlas atas dasar kestabilan atau sekadar perkahwinan politik je kita ni untuk bersama get along terus couple berdua? Dia begini, apa nama kita hati perut orang ni kita mana tahu. Betul juga ya. Sedangkan adik-beradik pun bertelingkar. Betul juga. Sedangkan lidah lagi tergigit. Wow. Kan? Jadi tapi walau bagaimanapun kita atur hidup kita tu. Apa sebab kita makan boleh mengunyah tak tergigit lidah? Janganlah gopoh makan tu, janganlah haloba sangat. Betul juga. Jangan gelojoh. Betul. Makan dengan betul, tak atur, insya-Allah tak tergigit lidah. Tak tergigit bibir. Betul juga ya. Begitu juga kita dalam adik-beradik, rumah tangga, saudara mara, ibu, laki, bini. Kalau kita tak betul aturnya, berkelahi. Ini sementara lagi kita bukan sebangsa, seagama. Betul. Kita atur dengan betul. Inilah kebijaksanaan pemimpin kita, Datuk Seri Wan Rosidi. Dia atur dengan betul. Walaupun kita berbeza, orang tu respect. Kita berjaya membentangkan RUU agama Islam ketika kita bersama dengan mereka. Dan itu kita berjaya mendepankan bajet-bajet pentadbiran Islam menjadi bajet antara yang terbesar. Dia 3 yang terbesar, JKR, SUK, pentadbiran agama. Tanpa ada keluh kesah, resah dan pertikaian. Bahkan pernah, kenapa sikit sangat dia tanya? Sikit. Saya jelaskanlah. Ini bukan sikit. Sebenarnya biasanya kafar ni bajetnya duduk di bawah Espino. Tetapi sekarang dasar kerajaan persekutuan, bajet kafar, bajet masjid mesti dilalui bawah SDO. Jadi kemasukan kewangan di Espino jadi menurun. Kalau kita pergi kepada data SDO jadi menaik. Serupa je. Itu macam. Itu macam lah. Jadi maknanya dia faham. Kita faham. Dia faham. Dia boleh terima dia dan boleh jelas. Dan Hmm. kita atur dengan betul. Maknanya dari segi dasar kita buat tidak ada bangkangan. Dari segi apa kita nak membina masjid tak ada bangkangan. Dari segi kita nak melantik pegawai-pegawai agama tak ada bangkangan. Selama kita bersama ni, kita dah lantik apa namanya hakim mahkamah syariah, menambahkan perjawatan. Kita selama kita bersama ni kita dah melantik pegawai, menaikkan pangkat pegawai-pegawai, kadi-kadi dan pengetua-pengetua sekolah agama seramai 60 orang. Perjawatan baru kita wujudkan lagi, itu satu hal. Alhamdulillah. Boleh kita buat dengan baik, dengan apa secara terang-terang. Tak adalah menyorok-nyorok balik tingkap, balik pintu, tak ada. Tak payah tu dia. Air boleh minum Boleh. Air pun boleh minum. Tidaklah panas tapi Okey. kita buat alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada masalah. Tak timbul isu lah. Okey. Cool saja. Cool saja. Ikut macam soalan saya seterusnya. Cool juga. Okay. Ada soalan juga? Ada. Banyak. Saya satu selit lah kalau macam tu. Okey, kita nampak hari ni PRU semakin dekat. Ya. Pembangkang di Pahang ni tak tahulah kepanasan ataupun memang idea membuat-buat dengan idea-idea cakap yang merapu-rapu. Kita tengok netizen cakap. Contoh, bagi makan waktu dekat masjid jadi salah. Lepas tu buat program hogoh-hogoh. Tak tahulah ramai tak ramai. YB rasa ramai ke itu program dia? Berjaya ke tak berjaya program dia orang tu dari sudut peribadi YB? Ya, dia kalau berjaya satu program itu, bila orang ramai memberi sambutan ataupun bercakap ataupun menerima, dia akan bercerita, kita ada satu benda yang baru. Yang telah dicadangkan oleh program Hogoh yang dibuat di Jelai daerah Lipis. Kita bersyukur orang akan bercakap. Macam beritih digoreng. Betul. Tapi tak ada.
Lupa buka api tu. Jadi bila tak ada orang bercakap, maknanya pengaruh daripada program itu sangat minimal. Bukanlah kita kata tak ada langsung. Tak apa, dia kalau tak ada orang pun tak apa. Katakanlah dia datang mungkin 100 orang je ke, katakanlah. Apa namanya, tapi kesannya macam 100,000 orang. Itu membimbangkan kita. Ya, betul. Tapi biarpun dia datang 100,000 orang pun, kesannya macam tak ada apa. Hamba. Tak ada kita dengar tompat-tompat bercakap. Tak ada kita dengar orang-orang parti politik bercakap. Tak ada kita dengar kedai kopi pun bercakap. Yang kita dengar jadi bahan mainan. Orang ramai. Saya pun jadi malas bercakap sebab dah jadi bahan mainan. Kita serius. Jadi la yusminu wala yughni min ju'. Saya je tak faham. Maksudnya la yusminu program itu tidak menghilangkan lapar dan menghabiskan dahaga. Yang tu saya dah faham sekarang. Kena sekolah Arab kau ni. Sastra Arab. Terus saya ingin bertanyakan pandangan YB ni. Rakyat sering keliru dengan istilah-istilah yang kerajaan yang Islamik dan kerajaan yang sebaliknya lah. Dari sudut makasih syariahnya, bagaimana sesuatu kerajaan negeri itu boleh dianggap telah melaksanakan tanggungjawab syariah dia, khususnya dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi dan pentadbiran awam seperti di Pahang ni. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa namanya dari segenap sudut boleh katakan kita dah sentuh dalam memperkasakan agama pentadbiran Islam di negeri Pahang. Apa namanya, walaupun kita tak kata 100% sempurna, tapi kita telah menambah baik kan dari semasa ke semasa. Apa sebab? Selain daripada kita dinaungi oleh Kebawduli Paduka Baginda Sultan Pahang yang merupakan raja yang menaungi hal ehwal agama Islam di negeri Pahang, kita juga mempunyai pentadbiran kerajaan yang diketuai oleh kepimpinan Islam. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdiwan Ismail. Itu dasar asasnya. Tetapi dalam waktu yang sama, Bawduli Tuanku dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar melalui kerajaan yang ada telah mewujudkan dasar-dasar pentadbiran Islam yang cukup rapi. Apabila RUU demi RUU telah dibentangkan di dalam Dewan Negeri dan telah mendapat persetujuan di dalam Dewan Negeri secara sebulat suara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di antara RUU itu saya mendapat limpah kenan Bawduli Tuanku dan juga persetujuan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, saya membentangnya dalam Dewan. Jadi alhamdulillah benda itu dah jadi enactment. Ada 14 enactment pentadbiran Islam. Itulah yang mengupayakan kita mewujudkan, selain dulu Jabatan Agama Islam je. Di bawah Jabatan Agama Islam tu unit mufti, majlis agama, unit pendakwa syar'i, unit mahkamah, tapi kita boleh wujud Jabatan Pendakwa Syar'i. Jabatan Pendakwa Syar'i ini kita bukan hanya apa namanya slogan, kita adakan pengarah ni. Ini di bawah kerajaan negeri, bukan bawah kerajaan negeri. Kita ada juga Jabatan Mahkamah Syariah. Begitu juga kita bukan retorik. Kita wujudkan jabatan itu, kita ada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Syar'i yang bertaraf Jusah. Dan dia ini kita wujudkan satu mercutana pentadbiran Mahkamah Syariah di Enderma Kota sana. Kalau kita tengok tersergang indah, bertentangan bawang sama bawang kan. Sebelah sana Mahkamah Sibik, sebelah sini Mahkamah Syariah. Kerajaan negeri wujudkan tu. Indah, cukup lengkap, 6 tingkat dengan bilik mesyuarat, dengan bilik bicara, mahkamah rendah, mahkamah tinggi dan sebagainya. Dan kita perkasakan lagi ni dengan kita wujudkan satu mahkamah syariah baru di Maran dan juga di Perbera. Dan insya-Allah menyusul Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam bajet yang lalu dah umum tidak kurang daripada 15 juta ringgit diperuntukkan untuk wujudkan lagi satu mahkamah syariah di Temerloh. Maknanya kita bukan main kong kali kong. Kita cakap, kita buat. Kita adakan perjawatan, pasarana dan juga kemudian tu dia orang bukan jadi tok pengantin dalam tu. Ada kes-kes yang kita bercara dalam tempoh 3 tahun ni kita dah menjangkau 5,000 kes kita dah bawa ke mahkamah syariah. 5,000 kes? Kita bercarakan dan kita selesaikan dengan baik. Mengikut
undang-undang yang ada. Ini atas apa? Kerana kita ada enakmen pentadbiran Islam. Ya, betul. Yang kedua, enakmen jenayah syariah. Enakmen jenayah syariah ini memberi upaya kepada ketua hakim kita itu untuk punca kuasa dia menghukum orang tu tadi. Tidak dia nak menghukumkan benda, tak ada punca kuasa. Betul juga ya. Kita ada enakmen yang secukupnya yang telah digubat oleh pakar-pakar ilmuwan Islam dan ahli-ahli perundangan dan disemak oleh penasihat undang-undang negeri serta dibentang dalam Majlis Mesyuarat Agama Islam Negeri yang dipengerusi oleh Kebawah Duli Tuanku dan dibawa ke MMK serta dibentangkan di dalam Dewan. Jadi alhamdulillah kita ada wakaf, kita ada enakmen pemindahan agama, kita ada enakmen pentadbir penyebaran agama selain daripada Islam. Alhamdulillah. Tapi tetap juga kita kata kita belum cukup lagi. Kita sedang buat kerja. Ya, betul. Dan kita harap benda yang kita buat ini diteruskan oleh generasi akan datang dengan lebih baik lagi. Ya. Dengan lebih sempurna lagi. Supaya Islam itu sentiasa segar dan bugar di negeri Pahang Darul Makmur di bawah naungan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang. Alhamdulillah. Nampak? Jadi kalau pesanan untuk berserah jangan main hembuh je bercakap je. Tengok Pahang ni macam-macam tadi rupanya. Dan Islam macam mana lagi? Jadi sebenarnya banyak usaha-usaha dan berterusan. Saya ingat ada diterangkan oleh YB Datuk Seri tadi dan dalam pada masa yang sama masih berkisar tentang mungkin ada pertembungan politik dan ada perebutan kuasa. Ini biasa dalam demokrasi. Tapi apabila muncul dakwaan tentang kerajaan itu sama ada Islami atau tidak, mungkin ada pihak yang akan menggunakan sentimen agama ini mengikut secara politik bagi dan apa yang membimbangkan kita ni akan ada wujudnya budaya unsur budaya takfiri inilah yang takfiri. Maksudnya kita nanti mungkin Datuk Seri boleh elaborate tentang budaya unsur budaya takfiri yang meresap masuk dalam sistem masyarakat bila mereka gairah berpolitik menggunakan sentimen agama dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsi dengan kita bahayanya unsur-unsur budaya takfiri ini ke perpecahan yang mungkin akan menyebabkan perpecahan yang memberi kesan yang buruk kepada umat Islam khususnya di negeri Pahang. Kesan ya. Sebenarnya ada di dalam satu hadis yang sahih Rasulullah bersabda, la yarmi rajulan bil kufri wala yarmihi bil fisq illa irtadda illam yakun sahibahu kadzalik. Mana seseorang lelaki itu tidak boleh menuduh seorang lelaki yang lain ataupun satu individu tak boleh menuduh individu yang lain dengan kafir, dengan fasik, dengan zalim dan sebagainya. Kalau orang yang dituduh tu tidak benar-benar begitu. Maksudnya dia tak mengaku yang dia tu kafir. Sebab itu Rasulullah ada orang-orang yang munafik ataupun orang yang fasik, Rasulullah tutup mulut, tak bagi kata. Sebab agama larang. Rasulullah tahu tu ada senarai dia. Tak ada lah dia jaja buat kempen politik pilih, tak ada. Jadi kerana itu larangan agama. Seandainya orang tu tak mengaku. Kalau kata juga irtadda, akan kembali apa yang awak kata itu kepada awak sendiri. Illam yakun sahibu kadzalik. Kalau tuan yang awak kata itu tidak begitu. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang lain. Rasulullah kata lam ub'as la'anan. Saya ni bukan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi tukang laknat orang dengan kafir, dengan zalim, dengan jahat, dengan sebagainya. Jadi aku dilantik oleh Allah untuk membawa kerahmatan. Jadi kalau ada pahaman-pahaman yang macam ini, ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan sunnah ajarannya Rasulullah. Soalannya ada ke tak ada? Ada. Sebab apa ada? Sebab benda ini menular daripada puak-puak yang ada berkepentingan kepada kuncu-kuncu dia. Apa sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh? Kerana adanya puak-puak yang mengkafirkan Sayyidina Ali. Apa sebab Sayyidina Osman dibunuh? Kerana ada puak-puak yang mengkafirkan Sayyidina Osman. Benda itu tidak berhenti pada itu je. Benda itu berleluasa dan berterusan generasi demi generasi. Sebab apa? Generasi itu telah dirasuk oleh syaitan
yang sentiasa cemburu kepada nilai keimanan yang sejati yang ada dididik oleh Rasulullah. Sampailah hari ini sebenarnya benda itu ada. Ya. Inilah juga, pahaman inilah juga yang telah menyebabkan kerajaan Osmaniyah roboh dan runtuh. Al-Khalifah Abdul Hamid, seorang raja yang sangat adil, baik dan juga sangat saksama. Serta penyayang kepada agama, dan dia bukan orang yang berpoyo-poyo. Tetapi oleh kerana pada ketika itu gabno-gabno dia telah diruntuhkan oleh puak-puak, contohnya gabno dia di Mekah diruntuhkan oleh puak-puak Salafi, dan juga didokong oleh sebagaimana yang disebut oleh Sulaiman An-Najdi. Sulaiman bin Abdul Wahab An-Najdi di dalam kitab dia As-Sawa'iq Al-Muhriqah, dia menceritakan. Dan ini juga yang disebut bertembung dengan apa yang ditulis oleh Mr. Hemphill di dalam risalah dia, di dalam diary dia, bahawasanya kejatuhan Syarif Hussein di Mekah itu adanya gerakan di antara puak Salafi, Wahabi dan juga Ikhwan, iaitu Ikhwan ni yang mereka terpengaruh dengan pahaman untuk mencengkam politik, merampas kuasa politik. Akhirnya Syarif Hussein jatuh. Di Mesir jatuh. Di Palestin juga jatuh. Satu demi satu jatuh. Akhirnya kerajaan Arab pada ketika itu yang duduk di bawah satu khalifah menjadi kerajaan-kerajaan yang berasingan. Ada yang republika, ada yang masih lagi mengekalkan sistem beraja dan sebagainya. Itulah yang timbul negara. Dulu tak ada namanya Arab Saudi. Dulu ada namanya negara Hijaz. Hijaz. Dulu tak ada namanya UAE. Tak ada semua benda itu. Tak ada. Tetapi kesan daripada pengaruh politik yang dari depannya diterjah oleh saudara seagama yang saya sebut tadi, dari belakangnya diterjah oleh kuasa-kuasa Eropah yang semakin tidak berminat dengan khalifah Islam. Dia mengambil Kamal Atatürk untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid itu tadi. Dan pergerakan diorang ini berterusan. Apabila diorang nak menjatuhkan kerajaan Mesir pada ketika itu Raja Malik Faisal. Malik Faisal ni memang kebetulannya tidak macam raja Abdul Hamid, Khalifah Osmaniyah. Dia ada sikit berpoyo-poyo. Jadi risiko daripada itu ada berlaku pertemuan di antara kekuatan tentera Mesir dan kekuatan gerakan Ikhwan nak menjatuhkan tu, dan dia berjaya jatuh. Malik Faisal berjaya dijatuhkan. Malik Farouk, minta maaf. Malik Farouk, saya salah. Bukan Malik Faisal, Malik Farouk. Malik Farouk berjaya dijatuhkan oleh gerakan ini. Dan akhirnya gerakan ini pula dia bertemu setelah dia menjatuhkan Malik Farouk tu, di antara gerakan yang kekuatan tentera di bawah Jamal Abdul Nasir, Ali Mahir dan sebagainya, dan juga bertemu dengan gerakan Ikhwan. Bila dia bertemu, itu yang Syed Qutb dibuang di penjara. Sebab Syed Qutb ni ada beberapa item sebagaimana yang didedahkan oleh ulama Al-Azhar di dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Haqqul Mubin. Kitab tu nama. Mendedahkan beberapa item yang bahawasanya Syed Qutb ni mengatakan agama ni dah terputus, tak ada. Jadi orang semua kafir. Halal darah, boleh bunuh dan buat negara baru. Itu sebagaimana yang didedahkan. Saya hanya memindah, bukan saya bukan kenyataan saya, memindah apa yang dicakapkan oleh dalam kitab Al-Haqqul Mubin. Gerakan diorang ni berlangsung sampai ke hari ini melalui kumpulan-kumpulan diorang nak menjatuhkan semua kerajaan di dunia ni, termasuklah terjangkit, terpalit kepada negara kita juga. Sampailah sekarang ini ada, dan diorang terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang dibawa di dalam Ma'alim fi Suluk. Ada satu nama kitab. Jadi benda ini sebenarnya kita kesian. Ada rakan-rakan kita, dia memang sayang ke agama.
Dia memang nak menjunjung agama. Ya. Dan dia rasa itulah cara yang boleh membantu dia untuk menjunjung agama. Sebenarnya benda yang dibawa oleh itu menyimpang daripada apa yang telah ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya timbullah perbalahan, persengketaan yang kita tengok hari ini. Betul. Jadi menjawab soalan dia. Panjang lebar sampai ke Mesir. Sebab maknanya, soalan pun panjang. Bukan, dia budaya bukanlah budaya. Unsur-unsur dulu membawa pecahan tu bukannya Baru hari ini. Maknanya betul. daripada zaman dulu dia membawa sampai ke rintitan itu. Jadi bila mungkin episod kita ni banyak bercerita tentang sebab kita pun memang melihat kepada bila kita mengkritik parti pembangkang seperti PAS, bagaimana juga PAS mengkritik kita. Ini adalah satu normalisasi dalam kita sistem demokrasi. Tapi cuma kita kadang-kadang bila ada sentimen-sentimen agama ni, kita akan merasakan ada sedikit kerisauan dan salah faham di kalangan masyarakat bila kadang-kadang kita tengok masyarakat ni keliru antara parti dan agama. Maknanya kalau kita tak ikut dia, kita tidak Islamik. Kalau kita lawan dia, kita lawan Islam. Dan kita sampai satu tahap bila ada keterlaluan menganggap dia sebagai seorang musuh Islam, seperti kira kita lihat berlaku di parlimen baru-baru ni apabila seorang ahli parlimen membacakan kunut nazilah kepada musuh-musuh politik yang saya rasa mungkin Datuk Seri ada pandangan untuk kita kongsi. Itulah tadi saya kalau faham apa yang saya cakap tadi, sebenarnya benda itu dah diratapi oleh saudara mara kita di negara-negara Islam yang lain. Sebab itu dia orang mengambil tindakan yang drastik seperti apa yang telah dibawa oleh Al-Azhar, oleh Syekhul Azhar sendiri dan oleh tokoh-tokoh ulama di Al-Azhar sendiri untuk mengatasi benda ini dengan cara yang betul. Jadi benda ini tak sepatutnya berlaku. Bahawasanya kalau orang tak ikut puak dia, tak ikut kumpulan dia, tak Islami. Sebab itu bukan cara agama Islam. Bukan cara yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kita sekarang ini, kalau kita terus begini keadaan kita, maka percayalah perpecahan, persengketaan akan berlarutan. Sebab apa? Orang yang tak nak ikut dia akan berterusan tak nak ikut dia. Orang yang nak ikut dia akan berterusan dengan ikut dia. Sebab itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, man istabadda bi ra'yihi halaka. Orang yang kerah kin dia akan musnah. Kerah kin? Faham nak kerah kin ni? Saya tahu. Boleh cuba. Orang yang degil, babi. Pendapat dia. Tak nak langsung toleransi, tak nak langsung berpakat, tak nak langsung berunding, tak nak langsung berbincang. Hanya satu pendapat je. Sedangkan ada clause-clause yang membolehkan kita berbincang lagi, yang membolehkan kita berijtihad lagi, yang membolehkan kita duduk bersama lagi. Kenapa kita kerah dengan satu pendapat? Tak boleh begitu. Tak boleh, itu bukan cara dia kena bincang lah juga, buat bincang lah maksudnya. Nanti kan jadi cracking. Tak boleh. Awak hanya kerana awak nak bawa parti awak tu supaya jadi popular, jadi diikuti oleh orang, supaya tak ada jalan lain, awak salah orang lain, awak kafir orang lain, orang takut, fobia, orang terpaksa sokong awak. Betul. Tak boleh gitu. Itu bukan cara. Itu awak tidak jujur kepada agama awak. Awak tidak jujur kepada apa yang ditinggalkan oleh pusaka Nabi awak. Awak kena cerita betul-betul. Orang itu sebenarnya Islam je, okey je. Tapi saya rasa saya lebih berupaya untuk membawa Islam daripada dia. Betul. Apa saya cakap macam tu? Betul. Sebab apa saya lebih berupaya? Saya yakin apa yang saya baca daripada hadis Nabi, daripada firman Allah, daripada kata-kata ulama, kita sepatutnya buat begini. Dan sewajarnya kerajaan menerima pandangan-pandangan ini. Ya, betul. Tanpa mengapaikan orang. Betul. Tanpa menidakkan orang. Tanpa menyalahkan orang. Tapi saya dah bagi jalan ni, nanti takut dia pakai pula jalan. Editor yang dia baca ni slow kan suara. Bukan, itu saya ikhlas hati. Tak perlu kita tak rugi pun menidakkan orang. Tak perlu menidakkan orang. Tak perlu menidakkan orang.
Apa salah yang amat berhormat Menteri Besar tahniah kerana membantu orang ramai menyediakan juadah makmur. Kami orang pun dapat sama-sama menikmatinya. Betul. Walaupun sebenarnya kalau sepatutnya kalau kami begini. Ayam 2 ini ke apa ke tambah. Kenapa buat ni? Tak kena, tak betul cara tu. Betul itu. Itu nanti apa dia nak jawab depan Rasulullah? Berat tu. Sebab Rasulullah kata at'imut ta'am wasilul arham wa qul aqumu bil laili wan nas niyam. Berilah orang makan. Rasulullah kata. Awak tak beri orang makan. Lepas tu wasilul arham, hubungkan silaturahim. Tapi awak sebaliknya cuba mengengangkan silaturahim. Betul. Ini benar nak jawab Maksud? Habis dia kena sebat lah. Habis dia lah. Qumu bil laili wan nas niyam. Bangunlah sebelah malam untuk qiyamul lail ketika orang tidur nyenyak. Jadi 3 petua ini yang diberi oleh Nabi, 2 awak canggahi. Mana orang beri makan, orang nak mengeratkan silaturahim. Apa salah yang amat berhormat Menteri Besar? Kami berterima kasih kerana memperkenalkan bantuan kepada jemaah haji dan kami ucap tahniah dan teruskanlah. Namun walau bagaimanapun kalau kami menjadi pentadbir, kami akan beri lebih lagi. Macam gitu. Betul. Tapi maknanya kita selalu kata ini tidak Islami, tak tak boleh gitu. Cara tak kena cara. Saya menasihat je. Betul. Saya maknanya sebab Rasulullah kata ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Saya nasihat je. Betul. Terserahlah nak terima tak terima. Panas. Jadi kita ada soalan lagi? Bukan ada landing. Tapi sebelum landing kita sebenarnya kita kena kadang-kadang kena tengok juga kawasan Datuk Seri ni. Kita nak tahu juga tu perkembangan orang kata. YB ada adun di Kedah. Dan kalau kita lihat daripada nanti YB betulkan jika saya salah. Pada 2018 YB mendapat majoriti sekitar 1934 undi. Dan pada tahun 2022 pihak Ridwan terbaru ni YB mendapat 1929 majoriti. Jika kita lihat statistik ni sebenarnya kemenangan yang berhormat Datuk Seri itu sebenarnya dia maintain. Maintain. Okey. Tapi sebenarnya apa yang menariknya ketika mana politik nasional ni mengalami tsunami, di Kedah dia tak tsunami tu tak lalu. Kita nak tanya apa rahsia? Apa dia formula dia tu? Kekalkan apa? Orang di Kedah ni dia memang sayang ke UMNO. Dia memang sayang ke UMNO dan dia tahu UMNO buat kerja agama. Dia tahu UMNO bantu kebajikan dia orang. Berapa ramai yang dapat saham Fikrah? Berapa ramai juga yang jadi peserta Felda. Berapa ramai juga di Kedah tu yang maknanya dapat artikel rancangan tanah kelompok ni. Yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Berapa ramai juga yang telah dibantu dalam pembangunan infra. Di kampung-kampung. Jadi dia orang rasa benda tu dan dia orang kecapi dan dia orang rasional. Dia orang dapat menilai dengan baik. Bukanlah kerana bagus sangat Syed Ibra tu. Tapi kerana dia orang memahami bahawasanya dia dapat merasai benda tu daripada tangan kerajaan yang ada yang didemonasi oleh UMNO. Maka dia faham. Agama kata hal jazaul ihsan ila ihsan. Tidakkah orang buat baik kita balas baik, maka dia balas baik kebaikan itu kepada kerajaan yang ada. Jadi itu saja. Sebab itulah walaupun dekat Kedah tu ada pusat pentadbiran PAS negeri, tapi maknanya orang Kedah tak marah pun buatlah. Tetapi selera dan kemahuan orang Kedah memang dari dulu itulah dianya. Saya pun tak mampu nak mengubah dia orang. Apa yang dia orang dah percaya selama ini. Saya pun berterima kasih kepada orang Kedah. Terima kasih orang Kedah ya. Terima kasih orang Kedah. Jadi maksudnya orang Kedah ni lebih tahu hati bersyukur.
memahami. Memahami. Memahami apa yang telah kerajaan lakukan melalui kepimpinan Yang Amat Muhammad Besar dan yang saya bukanlah saya rasa lah, saya kira mereka berpuas hati dengan perkhidmatan yang telah diberikan oleh YB Datuk Seri Syed Ibra sendiri lah yang mewakili kawasan Dun Kedah untuk ingat 5 penggal tu Seri. 4 penggal setengah. 4 penggal setengah nak sebab saya baik election kan. Jadi Datuk Seri kata-kata bukan saya rasa tak puas borak dengan Datuk Seri. Tapi untuk yang terakhir, soalan terakhir, kita minta Datuk Seri, yalah sekarang ni kita minta bila PRU ni sekarang limit umur tu sekarang dah jadi undi 18 sekarang. Jadi budak-budak muda ni kadang-kadang yalah dia orang ni celik politik tak celik politik, dia ikut rasa je. Ada TikTok dia ikut TikTok, mana yang viral dia ikut viral. Nasihat sikit untuk anak-anak muda pengundi 18 ni. Dan orang muda ni dia bertuah. Betul. Generasi bertuah. Okay. Sebab dia mewarisi keamanan, kemakmuran, kesejahteraan dan kemudahan. Jadi berbanding dengan generasi abang saya, ayah saya dan bahkan saya cope-cope dapat merasa susah. Sebab generasi abang saya, ayah saya pergi sekolah naik perahu. Cebek kasut. Sebab cebek kasut tu takut kasut kotor. Cebek tu apa? Pegang. Masuk beg, masuk dalam pasir tu. Cebek. Okey. Maafkan saya Gen Z. Jadi apa namanya, kalau dia tak buat macam tu, dia terpaksa melalui denai-denai yang kotor, lecah, becak. Pegang cebek waktu tu. Waktu tu jalan tak ada tar. Jalan tak ada. Jalan tak ada? Jalan tak ada. Denai-denai kerbau tu lah budak lalu nak pergi sekolah. Jadi waktu itu apa namanya, abang yang tua ni terpaksa jalan di hadapan membawa, kalau saya sebut awak pun tak tahu, karuk. Ini betul tak tahu. Bukan karaoke ya. Karuk. Karuk. Okey. Pelita yang buat daripada buluh. Dia ada sumbu. Ganti torchlight lampu suluh lah. Lampu suluh mana ada? Ya, betul. Ada, tapi orang kampung tak mampu beli. Okey, faham. Terpaksa buat benda itu. Susah. Jadi dia bawa tu suluh. Yang depan bawa tu. Okey. Suluh jalan. Abang yang nombor 2 tolong bawakan beg. Tangan kiri pegang karuk tu. Tangan kanan pegang kayu. Untuk ketuk pokok-pokok kelambu, rimau, pokok senuduk dan lalang yang di tepi denai tu, supaya air embun tu jatuh. Takut baju basah sampai ke sekolah. Ini yang berlaku. Benda ini alhamdulillah kerana kuatnya perjuangan Tun Razak dan kepimpinan negara serta negeri, sampai awak pun tak tahu cerita ni. Yang saya tahu karaoke sebelah. Karaoke. Lain. Jadi apa namanya, Gen Z dah tak lalu benda tak lalu. Nikmat. Betul. Orang ubah semua benda tu. Kemudian itu sampai ke sekolah. Ni tahun 60-an ni dan awal 70-an. Banyak lagi sekolah yang tak ada tandas. Tak ada tandas? Tak ada toilet. Kalau nak ke toilet kena pergi turun sungai zaman tu. Allah. Ada yang kebah dia susah tahu. Susah. Betul. Pergi dulu basuh kaki. Kalau masuk ke sekolah kaki kotor kena rotan. Iyalah. Cikgu garam masa tu. Betul. Sekarang mana ada dah cikgu garam. Tak boleh. Cikgu boleh main TikTok dengan anak murid sekarang ni. Joget. Masuk budak-budak sekarang bertuah sangat. Jadi nikmat ini dia boleh patah balik. Dia boleh jadi balik semula. Buktinya apa yang berlaku di Yaman. Yaman adalah negeri yang kaya tapi susah. Betul. Sudan kaya dengan emas tapi susah. Syria juga negara yang kaya tapi sekarang susah. Sebab apa? Kerana mereka tidak memelihara dan menjaga nikmat-nikmat yang telah ditinggalkan oleh datuk nenek mereka dulu. Dengan kebahagiaan kemakmuran yang ada, akhirnya mereka terpaksa menagih simpati daripada orang luar. Impak. Palestin sendiri. Betul. Jadi Gen Z, jagalah nikmat ni. Jagalah kemakmuran ini dengan penuh dedikasi, semangat kebersamaan, dan sentiasa merasakan benda itu perlu dipelihara. Tak boleh kita lepas tangan.
Jangan anggap ini semata-mata tanggungjawab kerajaan semata-mata. Betul. Dan kerajaan juga mesti memberi ruang dan peluang kepada Gen Z untuk bersuara dan memberikan bakti mereka. Peranan mereka. Melalui pelbagai sudut. Agama ke, sukan ke, pendidikan ke, ekonomi ke, pembangunan negeri ke dan sebagainya. Jadi saya yakin dengan pendedahan yang sudah ada pada Gen Z, kita manfaatkan untuk memelihara kemakmuran. Kita ada pemimpin seperti Tok Wan. Pergi jumpa budak-budak. Kita ada raja yang sangat kasih kepada rakyat. Betul. Ke kita nak cari raja yang zalim? Pemimpin yang malas dan bodoh. Jadi ini benda ini kita kena fikir. Supaya jangan kita ada hati tak reti merasa. Jangan kita ada mata tak reti memandang. Jangan kita ada telinga tak reti mendengar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Makna ada hati tak merasa, ada mata tak memandang, ada telinga tak mendengar. Ulaika kal an'am. Awak jadilah macam binatang yang melata di atas muka bumi. Bal hum adallu. Sebenarnya awak lebih teruk. Lagi teruk. Pada binatang. Binatang dia tak kena tanya. Ya, betul juga ya. Dengar tu. Jadi bukan satu nasihat dan juga perumpamaan yang jelas. Maksudnya kan ingatan untuk kita generasi juga muda yang mungkin akan menentukan masa depan negara. Jadi kita pun dah sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan. Sampai penghujung tapi tapi sebelum kita nak menutup rancangan ni, kita sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada YB Datuk Seri yang sudi datang untuk berkongsi pandangan, memberi teguran dan nasihat kepada khususnya generasi muda yang melihat media sosial hari inilah. Dan tentunya saya harap Kali Sembang ini memberikan info dan maklumat yang berguna kepada semua. Manfaat untuk semua orang ya. Okey, terima kasih banyak YB. Sudi nampak YB pakai baju je lagi sampai sini ya, nampak? Sibuk. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Duduk saja. Mungkin kita boleh buat episod 2 pula dengan YB lagi kemudian. Kita pergi Kedah. Kita turun Kedah, buat live kat sana pula. Okey. Untuk sahabat-sahabat Kali Sembang, terima kasih banyak sudi luangkan masa dalam episod kali ini. Okey. Kita nak test sebab pun cara saya yang sebelum ni fail. Kita nak tanya. Untuk dapatkan informasi tentang kerajaan negeri Pahang, anda boleh layari laman Pahang Media. Kalau untuk dapatkan informasi tentang politik di negeri Pahang, boleh layari Pahangku Media. Lulus. Yang ni boleh. Kalau nak dapat RM200, macam mana Romeo? Sertai pertandingan karya anak Pahang dengan menghantar video ataupun gambar ataupun tulisan yang menarik dan setiap bulan ada tajuk yang berbeza. Maka anda semua rakyat Pahang boleh mengikuti karya anak Pahang dan boleh tengok di laman Facebook Karya Anak Pahang untuk sama-sama masuk di pertandingan tersebut. Nampak hafal dialog baik ni. Lama-lama duduk kat tandas hafal dialog. Okey, jangan lupa tekan button subscribe. Jumpa lagi next episode. Kalau berani, duduk sini. Assalamualaikum. Bye-bye. Kali Sembang in the house, y'all. Kali Sembang,